Hmm. Tu dia. Kunafa stick yang tengah viral sekarang. Wah, ni letak apa kak? Okey, yang ni kita letak gula untuk Air gula. satu bahagian lah. Ni letak topping apa kak? Okey, yang ni Nutella lah untuk kunafa stick Nutella. Nutella. Yang ni letak apa pula kak? Ni kewajipan kita lah, kemasan hijau pistachio. Pistachio. Yang ni flavour apa kak? Yang ni pula dia Biscoff. Kalau macam ni berapa ringgit kak? Yang ni pula RM17.90. RM17. Ni flavour apa kak? Okey, yang ni pula kita ada flavor pistachio. Pistachio. Wah, kak ni ke kunafa stick yang viral tu? Ya, betul. Inilah dia kunafa stick yang viral. Banyaknya cheese juga. Banyak gila, guys. Boleh lah kak, saya nak satu kak. Kunafa stick Nutella. Wah. Panjang weh. Kunafa stick Biscoff. Wah. Dia tak manis sangat, tapi cheese tu memang banyak. And dia punya kunafa tu memang crispy lah. Lagi sedap. Kunafa stick pistachio. Wah. Sempena kemerdekaan yang ke-69 tahun ini, so Kunafa Crisp nak bagi secara percuma kunafa stick untuk 100 customer sahaja. Kalau korang nak kunafa stick ni, korang boleh datang dekat Kunafa Creek. Apa pun kita santai-santai.